Aku tak expect benda ni jadi game changer masa trip aku dekat Batam hari tu. Kalau korang perasan sebelum ni kalau aku travel mesti bawa backpack kan. Sebab dulu mindset aku luggage ni menyusahkan, leceh, berat dan susah nak handle. Tapi aku silap sebenarnya. Bila untuk trip Batam aku bawa luggage terminal Terang ni rupanya lagi senang. Tak payah dah nak berat-berat pikul beban, tinggal tolak je. Masa nak naik ferry pun aku tak risau kalau luggage ni nak kena tindih takut pecah. Sebab luggage terminal Terang yang aku bawa material dia guna ABS dengan poly cabinet. So memang tahan hentakan dan ringan. Roda dia pun pakai 8W 360 spinner. Bila tolak smooth je, nak tolak sebelah tangan pun boleh. Yang paling aku suka bawa luggage terminal Terang ni storage dia besar. So nak bawa barang korang tinggal sumbat je. Untuk harga luggage terminal Terang ni kalau korang nak tahu tak mahal pun. Masa aku beli hari tu terus dapat dua, satu saiz 26 inci, satu saiz 30 inci. Aku dapat harga promo, aku beli direct dekat website Universal Traveller. Kalau korang pun tengah cari luggage, korang boleh pergi direct dekat website Universal Traveller sebab masih promo lagi. So macam biasa korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.